putera dan puteri berganding bahu memuliakan dan menjaga seorang ibu yang sudah penat dan berlelah untuk kita. Dan ibu ni tak pernah ada pilihan. Untuk anak, kau baik ke kau buruk, kau anak aku. Sebab tu kita nampak mak-mak sanggup panjat balai polis untuk bayar duit jaminan untuk anaknya yang dilokapkan. Sebab apa? Kau baik anak aku, kau buruk anak aku. Jadi itulah ibu. So kita anak lelaki dan anak perempuan untuk salah nak pilih sangat. Kau lah nak jaga mak, kau anak perempuan. Kau lah bang, kau lah jaga mak, kau anak lelaki. Apa kata kita berganding? Anak perempuan yang sangat rapat dengan ibu untuk dimanja, dibelai, dan anak lelaki menggunakan kesaduannya untuk mengangkat seorang ibu yang sudah lemah. InsyaAllah berganding bahu untuk seorang ibu.